Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billahil azim. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum. Alhamdulillah, kita selalu berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran dan hadis. Nabi SAW merupakan dalil adalah nasihat untuk berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua yang datang dari Nabi itu ialah dikatakan kalau yang kita boleh berhujah dengan dia. Tapi kita nak tahu kata sahih tak sahih, atau benar tak benar, atau betul tak betul, itu perlu kepada kita kena meneliti akan sanad dia. Nah, daripada satu way pada satu way. Yang mana kita tengok bahawa sejarah ulama-ulama yang hadis daripada ulama besar Bukhari, Nasai, Abu Daud, dari silsilah dia bersampai kepada Nabi itu, awal sanad dia sampai pada akhir sanad kepada Nabi itu berapa dia bersampai. Nah, pasti dia kaji dari satu-satu orang yang kita sanad itu dengan halus. Ada orang yang jumpa, kata jumpa, ada orang yang potek, ada orang kalau untuk orang itu soalan mana dia mursal. Ada mudallis, no ayat kata halus. Tapi kita dapati bahawa cerita-cerita yang ada diwera kepada kita mengenai hak keramat atau keramat ni, ia jumpa sungguh kedak. Kalau tengok ilmu riwayat tu maknanya kita rasa perkara tersebut tu jauh dengan hak berlaku dengan awal koyak tu, ada kesisilah hubungan dia tu rapat ke tak rapat, atau orang hak riwayat tu boleh jadi kalau bahasa hadis panggil sanad dia tu berhubung ke tak, ittihad sanad ke tak, ke jadi orang ni mati dah lepas tu koyak cerita tak ada jumpa, boleh jadi juga. Dan orang ni koyak cerita putus sanad tiga orang dah baru koyak hak, itu boleh jadi juga. Maka kalau kita ambil ilmu-ilmu yang kita duk panggil berlandaskan kepada kaedah-kaedah nak boleh terima riwayat atau terima riwayat itu, iaitu kita rasa pun jauh. Sebab cerita-cerita pasing dengar tak ada jadi panggil samik tu ke atau hadasani ke, tak ada. Kalau duk dengar cerita oleh riwayat orang kita boh kau jadi. Pas percaya mudah-mudah. Nah, sebab tu kita nak selaku orang yang panggil ada Allah dah ada Rasul ni, ada kaedah-kaedah telah ulama buat. Nah, nak timur sahih lagu mana, hak tak sahih lagu mana, perlu pada kita meneliti. Sebab tu dalam ilmu hadis ni, sebab kata Abdullah Mubarak kata laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang tu ada isnad, masa nak kamu ni ibu belaka. Betul tak betul ya tak kira. Asal boleh cerita ya. Sebab tu kita tanya kata apa panggil orang yang muhaddis ni, yang mana dia tak ambil berita besi loi-loi lalu isnad, karena dia jauh daripada satu tahun dia jumpa kenapa itu lagi buat tunggu pada umur tak umur tu, kalau tidak nak halusi semua dia tak akan boleh lagi betul dan tak berani. Sebab tu kadang kata muhaddis dia tak suka bagi cerita buat asubi besi meninggal malam ni buat dalil. Tapi ni masya-Allah. Tapi apabila kita buat kaedah ini, maka dia kita lihat pasal keramat pasal ladun ni. Sedangkan hak ni merupakan diiktiraf oleh ulama besar daripada muhaddisin. Kita tengok atau kitab-kitab hak sakut dengan ulama rijal ni tak ada arah dah. Siam anu wala panggil apa ni al-Zahabi dan sebagainya, semua tu nak ayat kata rawi hak boleh tak boleh tak terima dah. Kita tengok orang ngaji hadis masya-Allah sungguh. Kita kata nak boleh hadis dhaif itu, sebab dia terima tu apa dia? Ada inqita' sanad, adanya panggil at-ta'nu fil rawi, patut kita sanad berapa pula dia cang-cang mari. Patut panggil at-ta'nu fil rawi berapa pula? Atau Muhammad bin Qarabah dan mas ada macam-macam roh montok sama yang Allah Akbar. Jadi kita dengan orang berterima berita mudah-mudahan soalan kata ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Takut jadi orang bahasa itu. Ada ahli bidah. Kalau kita masuk dengan dia nak tu ahli pokok. Kita masuk dengan semua. Pokok besi tak ada berasal oleh Islam yang modern ini pada orang yang Syiah dan sebagainya ahli bidah. Syiah sebagainya kita masuk dengan ahli bidah. Idza ra'aita Muawiyah ta'al faqtuluhu
Kenapa Muawiyah baju tu bagai membunuh? Siapa kata tu? Cik-cik mari sana pada syiah. Nah, orang kata halus dengan orang muhaddisin dalam menentukan satu hukum atau jadi dalil itu mudah-mudah. Pak kita tanya kata Pak kita ni orang kecek betul ahli hadis tak ada benda. Kecuali orang mutahaddin ni. Dulu itu lama-lama apa? Ialah tasawuf buat. Awak saya kata ilmu tiga serangkai buat. Terutama tasawuf yang tak ada sana tu kan, pemimpin kemana itu jumpa Nabi beberapa kali tu kan, tak pernah lihat dengan. Ada sebut dia kita tapi tak ada sana. Boleh kata lah kau, itu saya kata perlu pada kita meneliti dan mengambil kaedah-kaedah yang kita belajar tentang ilmu kawan dan hadis. Nah, kawan hadis ni bagaimana pentingnya. Kawan ni bagi yang ta'allaq bi hadis ni haisurah wal qabul tu, nah laku mana kaedah-kaedah itu. Nah, ulama itu belajar bersama kita mengenai cara kita berhubung hadis. Maka inilah menjadi alasan dan kuat hujah dalam kita nak hujah dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wa sallam.